Selamat pagi. Menteri MITI yang baharu, Johari Ghani menegaskan, perjanjian Anwar Trump yang telah dimeterai tidak boleh dibatalkan atau diundur. Katanya, apa yang sudah ditandatangani, kita tidak boleh undur balik. Tetapi kita boleh melihat perkara yang tidak adil dan meminta rundingan semula kerana perjanjian perdagangan bukan sesuatu yang bersifat muktamad. Tambahnya, beliau bersama pengurusan MITI akan meneliti keseluruhan perjanjian bagi mengenal pasti aspek yang memerlukan rundingan lanjut demi melindungi kepentingan negara. Sementara itu, Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin menuntut penjelasan daripada Perdana Menteri mengenai rombakan kabinet baru-baru ini, terutamanya pelantikan kementerian yang dianggap strategik dan berpengaruh. Menurut Hamzah, rakyat kini curiga terhadap motif sebenar rombakan, sama ada ia dilakukan akibat tekanan politik atau sekadar untuk habuan kuasa. Beliau turut membangkitkan isu Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi yang menjadi tunjang ekonomi, khususnya bagi PKMS Bumiputra. Katanya, perubahan kementerian strategik ini perlu diperjelaskan secara telus, khususnya dalam pengukuhan ekonomi Bumiputra. Selain Hamzah, UMNO, PAS dan banyak NGO turut menyuarakan persoalan yang sama mengenai rombakan kabinet yang dilihat memberi banyak kelebihan kepada DAP yang kini menguasai beberapa kementerian strategik. Dalam perkembangan lain, Ketua Bahagian Bersatu Port Dickson, Che Gubard, mendedahkan bahawa Timbalan Presiden Bersatu, Hamzah Zainuddin, telah menunjukkan kepadanya bukti berkaitan dakwaan kononnya beliau ke Thailand untuk bertemu Presiden UMNO, Zaid Hamidi, seperti yang tular baru-baru ini. Che Gubard berkata, penafian itu diperoleh hasil pertemuan beliau sendiri dengan Hamzah di pejabat pemimpin bersatu tersebut selepas tersebarnya spekulasi berkenaan. Pendedahan ini sekaligus menafikan spekulasi yang berlegar di media sosial dan menimbulkan persoalan mengenai kewujudan kempen fitnah terancang yang bermula sejak Hamzah dipilih sebagai Ketua Pembangkang. Persoalannya, siapakah dia yang memusuhi Hamzah di dalam Bersatu? Guys, teruskan sokongan anda kepada Politico untuk perkembangan politik dan ehwal semasa. Sila like, share dan subscribe politico.my.